Oke guys, kembali dengan Udin. Bila kau nak kahwin ni? Nak menunggu lama dah ni. Takkan nak duduk diam je sampai dah tua. Umur kau dah nak masuk 30 dah. Dah. Nak nak cakap ni. Mak, sabarlah. Saya ni kena bagi masa yang banyak sikit. Mak pun tolonglah support saya. Lagipun saya ni baru umur 28. Tapi kan mak, Mia tu macam lawa juga. Boleh ni Alif nak try ni untuk menjadi suami dia. Try cepat-cepat. Takut dia ambil orang. Okey, saya akan berusaha. Kim, kau boleh tolong tak? Waalaikumsalam. Kau ni salam pun tak? Sorry lah Kim. Ya, kau nak apa? Kau boleh tolong tak? Aku nak cek jodoh ni. Macam mana nak dapat jodoh dengan mudah? Oh, gini. Aku ni pun. Aku walaupun ada isteri, tapi susah juga. Cantik, tapi mulut dia tak boleh berhenti weh. Aduh sayang, sabarlah. Aduh Sekejap. Aduh Macam tu lah. Weh, aku tanya je ni. Okey, senang je. Kau kena pakai smart-smart lah. Baju, seluar. Lagi penting, rambut kau tu. Kau pergilah barber buat lawa yang kau suka. Senang. Oh, jadi aku kena buat lah facial rambut aku ni. Okey, nanti aku keluar, aku buat apa yang kau cakap. Okey, aku nak gunting rambut dulu. Okey, aku rasa inilah kedainya. Okey. Aku tengok rambut orang tu lawa juga guys. Boleh ni foto sini. Bang, jemput masuk bang. Duduk situ. Bang, duduk situ bang. Malu. Rambut macam mana ni bang? Bang, rambut yang lawa bagi saya. Saya tak tahu nak buat rambut facial macam mana. Bang buat je bagi rambut aku ni pendek lah. Okey. Okey, siap bang. Bang, tengok macam mana tu? Tak. Okey, berapa ringgit bang? RM5 saja bang. Nah. Lawa juga rambut aku ni. Okey, aku kena pakai smart-smart dan keluar. Baru ada awet nak ke aku. Nampak smart aku ni. Kenapa yang tu? Pelik je. Bingung. Miles lah yang orang ni. Lupa ni. Baik aku balik cepat dan tanya Kim balik. Assalamualaikum Kim. Kenapa tak jadi apa-apa ni? Tak ada kesan weh. Cuba kau beritahu. Waalaikumsalam. Tak ada kesan? Alamak, aku lupa nak beritahu. Pewangi kalau tak ada, macam mana perempuan nak dekat? Aduh Kim ni. Okey, ginilah. Aku lupa nak beritahu dekat kau pasal pewangi. Ya, patutlah. Okey, esok aku cuba.
Selamat mencuba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Liv, kau dah jumpa ke awet ke makwa ke untuk jadi isteri kamu? Kau boleh jumpa? Tengah cari lah ni, Mak. Esok boleh kot? Kalau esok kamu keluar, cari awet tu pagi-pagi tau. Okey, Mak. Saya akan cuba. Okay, kita nak pergi masjid. Sabar. Ui, siapa tu? Oh, kenapa? Oh, Alif. Wih, dah semat Alif, guys. Alif. Rambut dia, ui. Ni nak pergi masjid juga ke ni? Pergi masjid juga. Dah macam mana ni? Tim? Dah lawa rambut saya ni. Apa tu? Mana awetnya? Tak ada pun. Sabarlah. Baru sekejap. Dah nak awet. Baru keluar dah nak awet. Sabarlah. Aku tengok rambut kau ni dah semat dah ni. Dah lah, aku nak pergi masjid dulu lah. Sekejap. Nak tumpah aku tak? Boleh je nak tumpang. Masjid tu dekat je. Kalau macam tu, jom ikut aku. Kau naik belakang tau. Jangan nak bawa pula motor aku ni. Kau. Kan ni. Tak boleh naik lah motor ni. Nah, tak boleh naik. Okey, boleh. Okey, Liv. Sampai dah rumah kau. Terima kasih kerana bagi aku tumpang motor kau. Sama-sama. Liv, tunggu jap. Tadi tu siapa yang borak dengan kau tu, Alif? Oh tu. Oh, jadi kau dah jumpa lah Owen kau ni. Okey lah tu, dah jumpa. Tapi kau tanya tak umur, nama ke? Dah, tapi bukan aku yang pergi. Dia yang pergi kat aku. Aku pun tersenyum lebar. Nanti aku fikir dah bincang lah dengan dia nanti. Salam. Uish, tak sabar nak kahwin dengan dia nanti. Okey lah. Bye-bye. Assalamualaikum. Aduh, ingat betul-betul. Rupanya mimpi. Rugilah.